Kalau adanya AI ni, Hmm. kenapa kita semua kena belajar marketing lagi? Kenapa kita tak rely on Oh, the... soalan bagus. Kalau dah ada AI, kenapa kita kena belajar marketing lagi? Sebab AI kena faham dia adalah AI adalah IA. Artificial Intelligence adalah Intelligent Assistant. Maksudnya kataan tu adalah assistance, pembantu. Kita yang orang kata memulakan pemikiran dia tu adalah kita. Jadi AI ni dia takkan bagus tanpa input. Input ni daripada kita. Dan dia takkan bergerak kalau tak diberi arahan. Melainkan daripada kita. Saya memang pegang AI ni dia adalah IA, Intelligent Assistant. AI akan gantikan manusia. Saya berpendapat benda tu betul. AI akan gantikan manusia. Dia akan gantikan manusia yang tak pandai gunakan AI. Asas AI adalah assistant. Permulaan ni lah yang kita tahu sekarang ni lah adalah assistant. Dia perlukan input untuk dia hasilkan output. Jadi dia kat tengah assistant. Jadi input dan output. Untuk hasilkan output, input dia datang daripada manusia. Jadi dia masih lagi buat masa ni statement AI boleh menggantikan manusia tak sesuai. Tapi statement yang sesuai sekarang ni yang boleh diguna pakai adalah AI akan gantikan manusia yang tak pandai gunakan AI. Itu pendapat saya untuk peredaran zaman sekarang ni, itu statement yang lebih berakal lah kot.